Siapa cakap kita orang dah habis raya? Siapa cakap? Kita tak habis raya lagi sayang. Kita tak habis lagi guys. Kita baru masuk minggu kedua beraya. Jadinya kita tak habis lagi beraya. So hari ni kita orang nak beraya rumah ibu dengan abah. I'm so excited. Okay, ni tak bersiap lagi guys. Sebab ada saya dah biasa make up dalam kereta masa kat Penang. Faham? I rasa macam I macam enjoy gila make up dalam kereta. Macam tu. So now kita orang baru bertolak. Tadi lambat sikit sebab tunggu Grab. Sebabnya kita orang lupa yang makanan anak kita orang dah habis. So nak terpaksa order. Lepas tu nak tunggu Grab lagi apa semua, packing. Lepas tu barulah kita orang bertolak. So kita Alhamdulillah kita orang dah atas jalan. So Alhamdulillah pun tak jam. No more jam. No more jam sayang. Kita nak balik ke Negeri Sembilan hanya 1 jam 40 minit je macam tu. So by 2 kita orang dah sampailah insyaAllah. So Abah pun rasanya tengah masak-masak. I'm so excited sebab Abah tak bagi tahu lagi masak apa. Jadi dia tertanya-tanya masak apa tau. So nak plan jugalah. Ingatkan boleh lah macam gerak awal tadi nak tolong-tolong. Tidak guys, tak bisa. Oh by the way, untuk hari ni bukan nak dengan Naim je ada. Ceritakan siapa ada. Family Naim pun ada sekali beraya rumah Nat sebab ibu Abah ajak. Dah halang-halang tu diorang pun tak habis lagi beraya, so kita ajak sekali. Okay, so Umi dengan Papa pun rasanya diorang hadapan kita orang lagi sebab ni diorang dah gerak awal. Jadinya kita akan berjumpa lah sebentar lagi. So sementara tu perjalanan kita ni korang teman je nak make up sebab nak make up. Okay, let's go. Nak lupa nak beritahu ni hari ni nak pakai baju from Zalia, Luna dan tak ingat daripada Zalora. I love it. And then ni tudung nak pakai balik tudung yang nak pakai raya kedua. Sebab I tak puas hati lagi pakai tudung ni. And then nak attach sekali dengan selendang. Comel tak? Selendang ni pada Katniss yang nak beli juga raya kedua. So baru I nak startkan betul-betul. Masa raya kedua tu I tak startkan betul-betul kelang kabut. So hari baru I dapat startkan dengan selendang ni. And then I letak brooch kat sini. It looks so cute. So jom kita start makeup. So macam biasalah, bag kita dah standby dah. Oh by the way guys, nak lupa dah beritahu, kita akan tidur rumah ibu Abah selama 3 hari 2 malam. So maybe nak singgah Rembau, nak jumpa Wan. Lama tak jumpa Wan kita. So nanti nak tunjuk Wan kita dekat korang. Wan kita comel tau. Berjaya. Okay, cuma I skip eyeliner, I skip foundation, I pakai CC cream je. Nak cepat, pakai cushion je sedang pap-pap dah settle. Pasal I pakai Manatee Lashes. Nampak macam buat full face kan? Sebenarnya tak ya. I memang tunjuk korang behind the scene. Itulah cara I make up. So cik suami masih okay. Dia lapar guys. Kesian gila. Dia sangat lapar. Tadi nak tanya dia nak makan tak. Dia tanya, you nak makan tak? Lepas tu nak cakap nak tak nak. Lepas tu dia tak nak beli untuk diri dia. Tengok tu lapar. Dia kalau lapar dia tak ada borak guys. So sekarang ni kita orang ada lagi sejam macam tu nak sampai. Clear, jalan super clear. I sangat happy. Jalan sangat clear. Macam yelah, maybe kita orang balik weekdays. So plan kita betul sayang. Kan dah tak ada hadap 10 jam punya jam. Okay, so
apa ni, Umi pun kata dia 1.5 sampai, so dia lebih awal lah daripada kita orang. And then dia kata dia dah belikan buah-buah tangan sikit, so probably kita orang tak perlu lah kot nak bawa apa-apa. Ya, maybe malam nantilah kot nak belanja-belanja family, nak makan-makan macam tu kat luar. Kita orang sangat lapar, so tak sabar nak makan makanan raya. Kita dah sampai Kuala Pilah. So sekarang ni kita orang nak pergi McD Kuala Pilah sebab kat situ family Naim tengah tunggu. Jadinya kita berkumpul dekat situ. Parents Nat tadi kelang kabut dah. Dia dah call, lambat-lambatkan sikit perjalanan itu, baru nak bersiap. Jadi kita pun tak apalah, kita melambatkan masa untuk abah dan ibu. Kita borak sikit kat McD, lepas kita gerak. Okay. Sebab sekarang pun kita orang tak expect, kita sampai awal sikit. Jadinya kita jumpa diorang kat McD, and then baru kita bergerak terus ke rumah ibu dan abah. So excited. Sambil drive ni bersama borang korang. Bila apa-apa dia dah minta dah ball kat padang. Ya ke? Bolehlah main ball. Ya ke adik? Kita dah sampai. Waalaikumsalam. Sekejap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil barang apa-apa dah? tak payah nanti. Sakit tu. Okay, jom. Assalamualaikum. Cantiknya ibu. Assalamualaikum. Semua dah sampai. Tadi anak dia ke? Ha? Satu tempat ke? Naim tak sama dengan abah. Tak. Jumpa dekat McD depan ni tadi. Itu panggil apa? Itu panggil Papa. Papa. Itu kadang ibu tu kita. Cepat. Buat nampak. Wah, Kuih Raya. Clear, jalan very clear. Ibu yang suruh lambatkan tadi. Janganlah duduk Angah. Makan. Kan kami tengah panas ni. Wah. Tengok ni lauk ibu guys, masak. Oh, ni pepek Angah. Ya, semua orang ada. Ni jadi kita try cendol yang Nat dengan Naim kahwin hari tu. Ada kat belakang. Kedai dia. Kak. Tadi kita ada lalu. Masak sendiri kan? Yo. Dia akan dengan apa? Dia cakap dengan Angah. Wah, tu aja sedikit. Iya tau. Sekejap tu. Kita dah makan terus. Makan senang. Kita dah sejuk nanti ke? Kita berdua je anak-anak lain. Anak-anak masuk belajar ni. Belajar dah semua ya. Ramai semua tu. Ya. Sekarang berdua. Kat 3 orang yang banyak. Oh. Ni dia kebalik kan? Ya, dalam 2 minggu ni dia Okay, makan. Sap. sayang tak. Kau buat ke? Masak dia tu lah, tapi dia masak dia. Oh. Lepas tu pakai deep fryer. Oh. Tapi aku pakai periuk dia. Oh. Itu dia kata ramai orang lagi. Ada orang. Sentiasa penuh rumah. Syokmah dia kata nanti kalau datang nanti dia pergi.
kawan dah lebih. Macam tu. Merah ke kamu yang makan. Sama lah. Anaknya juga. Mana makan? Makan tu. Berat. Dah ya? Jam tak? Oh, jam. Jam ni. Sampai 9 jam. Kat rumah sini panggil saya dah. Singkan kawan dengan family. Bagus. Sini panggil Kalau orang nak culik, Nat dekat sini tak ada Nat. Dari Syaira je macam tu lah. Ini panggil Syaira kat rumah. Tak. Itu bila dia dah marah lah. Tok Mi semua makan ke Mi? Alhamdulillah. Wan Nat dah tak makan certain dah. Sedap. Makanan semua menyerakan. Ya ke? Alhamdulillah. Memang kita simpan nak ni. Selera. Ini ada pinggan kau. Tapi tak cukup ke? Mesin. Allah. Satu lagi Bu. Sopan dia suami saya tak minta. Ya Allah. Senyap pun tak diminta. Jarang-jarang dia Tak lagu. mesin dia tu. Share ke dengan bini? Nak sampai pukul berapa? Wah, ya. 12. 12. 12.30 Sama lebih kurang. Sama lebih kurang. Tak apa-apa berarti toilet. Kau ikut jalan dalam Orang sampai 12.30 lah. Gila awal ni. Jalan ni memang pakai jalan lama lah. Tapi kita orang pakai jalan berhantu. Tu lah dia cakap tak ada orang. You pun lalu. Tak. Tak. Highway. Aisyah duk bangga masa tengah tidur bangun tidur dia kata, "I potong 1 jam setengah." Lepas tu dia kata, "Ui bagus hebat isteri aku ni." Orang lain tak boleh potong lah. Alah sampai jam. Bawa kita jalan apa ni? Jalan kosong tak ada orang. Kat mana tu? Tapi kat Pening tu Daripada macam mana? ni Aisyah je. masuk jalan dalam tu daripada mana? Daripada Pening. Keluar dekat Cangkat Jering. Lepas Kuala tu memang Selangor kawasan tu. dalam Daripada Kuala je. Selangor. Lepas tu Daripada Kuala keluar Selangor dekat Kita lalu Kayu jalan Arang. bukit ada bau ke. Ya. Siang tu. Malam tak ada orang langsung. I'm always dreaming about you. I'm always dreaming about you. Dia dah tahu lah. First time nak rasa kuih tu. Dia dah Dia dah rasa dah. Yang kali buat. Tapi masalah banyak kali buat. Bentuk tak pun jadi. Jadi ke Tommy? Jadi. Okey ke yang? Nanti kan kita kat kedai tu. Okey, Lukman approve. Approve. Okey. Sedap lembut. Ada yang budak ni kata, ibu apa ku ibu bentuk tak jadi. Dia ibu pakai pandan ibu tak guna, dia tak campur sikit. Kalau pandan dia jadi pucat. Dia Dia kena betul. Bapa nak bawa makan pun tak Sedang ada ayam dah. Yang udang dapat. Keempat itu dah lain Yang keempat. keempat. Hari ni lah menjadi bukuin. Saya tahu orang ramai datang. Saya pun menjadi. Minggu pulang ini apa ni? Dia baru dia berani awak tu. Ahad tu balik terus semua. Orang awam. Aisyah rumah kita dah tengah. Rumah ibu Aisyah 5 minit, rumah Umi 2 minit. Oh, dia minggu lah. Anak musim keluar kita nak minta dah siap pergi lari rumah ibu. Oh, ya, dia dia bukan. Nak lah, nak Tapi
you ni, you are 5 minit rumah ibu tu, dia jadi 2 jam. Dia cakap semua tengah main golf. Dia pakat kombon. Diorang semua tengah main golf guys. So Nat bawa korang tengok kat luar. Bagi orang tua berborak. Okay. Ya Allah. Okay. Cik Umar. Cik. Wow. Oh, 3 orang. Wow. Oh, dahsyat, dahsyat. Ayah, you boleh ke you jangan pecah lampu mak ayah? Alang, kau dah try ke? Dah? Allah, ayang. Umar tegak je. Umar tak ada orang lah nak main bola. Semua nak main golf. Kita bawa 2 bola pun dia tak nak. Dia nak bola korang juga. Ya ke? Cik. Mariam, be careful. Sayang. Sayang. Ni bukan rumah mak you tau. Datang sini, main dari sini. Mana pergi bola tu? Belakang rumah. Belakang rumah. Mayam dah tak jumpa dah. Tak tahu kat mana. Mayam ambil. Ambil. Ada yang ambil. Mana ambil? Luman dah tadi stay kat situ eh. Tak pukul lagi. Okay, yang you jangan buat malu yang. Panas je kat luar ni. Tengoklah ni pengadil. Okay, Umar check. Bola okey tak? Check tau. Okay, go. Dah upgrade lah budak-budak ni balik kampung main golf. Okay, nice. Nampak kan? Nampak? Aisyah dengan Naim. Aisyah Muhsin. Naim dengan Nah, ya, berdua. Nombor 1, 2, 3. Nombor 1, 2, 3. Masih tengok Sat. Okay guys, kita singgah cendol. Cendol yang kita orang punya kahwin dulu tu. Kita bawa makan terus kedai dengan family Naim. Nat sampai sekarang tau rasa macam geram sebab masa wedding tu kita orang tak rasa betul-betul. Jadi memang I pulun lah dah balik ni. So ni kedai dia. Family semua dah sampai. Bumi papa pun. Nak menu. Ada putih tak? Tunggu tak mas. Suka tak? Mi suka apa? Cendol apa? Mi suka yang ada
kacang. Kacang. Jagung? Kacang jagung lah Umi ambil. Kacang jagung. Kacang jagung. Ha. Mana dia kacang jagung? Kacang jagung. Tak nak pulut. Tak nak pulut kacang jagung. Satu je. Lepas tu ni pulut berluluk. Kacang berluluk. Kacang berluluk. Jagung siapa? Ini kacang berluluk. Oh, ni berluluk. Wow, ni first time nak tengok. Ini kacang berluluk. Tak pernah order. Bodoh dia seram. Ya. Ha. Ni pun berluluk kot ni. Kacang berluluk. Okey, ni berluluk ni ya. You dapat, you curi. Satu. Berluluk. Berluluk. Pulut. Pulut. Oh, berluluk. Nain dia nak pulut. Jawab pulut. Apa salah awak punya ada satu berluluk? Dia curi. Dia jatuh ni ambil. Tapai apa? Tapai pulut ke? Tapai pulut. Saya lebih kurang suka. Tapi orang saya suka juga. This is the best cendol in town, guys. Dia gila. Tak tahulah, saya tak pernah buat. Ini ada tanta Lara. Nanti tak lumayan. Lagi tak boleh marah. Tak boleh marah-marah. Dia kena buat, dia kena senyum. Besok tapai mesti manisnya. Ya ke? Macam tu. Tapai tak jadi merah. So biasa tapai ni ubat tengah malam. Anak-anak nak tidur kan ubat. Bisa masak. Dia kan marah tapi besok akan ada masak tapai. Abang dulu-dulu punya lah. Dah sampai Kampung Rembau. Kampung Batu. Kat sini ni apa bu? Kiri ni? Selda. Yang sawit tu. Surau lah. Tak. Ini mesti. Dia buat. Inilah kampung saya. Ya ke? Waktu kecil biasa beraya kat kampung ni ke? Yes. Tapi tak adalah macam jalan. Yang tu I pergi beberapa rumah je. Oh, ni rumah baru kan abang? Ya. Oh. Tu ada tempat makan dekat sini, kat bawah pokok ni tau. Oh, kat rumah tu. Dekat sini. Dulu atuk suka bawa makan sini. Dan kat sini. Dah tu dia tak buat dah. Kat sini lah lepak-lepak makan. Rumahnya saya. Ada orang lagi tak? Ada. Ni rumah wan saya. Kau kami datang nak raya. Assalamualaikum. Oh, besar agak laman dia. Okay guys, kita dah sampai rumah Wan. Today is second day. Baru nak pergi rumah Wan sebab dah halang-halang kan. So Nat dengan Naim berbaju raya sebab masih beraya mood. Ibu Nat je macam dah pakai seluar dah. Dia kata dia malas. So ni kampung saya. Selamat datang ke Rembau guys. Rembau's most wanted yo. Oh, you selalu main-main kat sini tau, kecil-kecil. Ya. Dulu masa arwah atuk ada, dia akan letak katil bawah tu tau. Bawah ni, bawah rumah ni. Dia akan tidur je kat situ. Sebabnya bawah rumah ni sejuk. Sebab ada pasir macam tu tau. Sekarang dah tak ada dah, arwah atuk tak ada, dia tak ada. So kat sini, kita orang ada 1, 2, belakang tu 3, 4 pokok rambutan. Oh, ada buah tak? Dah tak ada buah dah. Naik pegang. Rambutan. Ni memang tempat Nat kecil-kecil tau. Masa ibu Nat dengan abah kerja dekat KL dulu, yang diorang tak ada pengasuh and tak ada bajet nak bagi pengasuh kan. So ibu akan hantar Nat dekat sini, dekat rumah Wan. Hantar daripada Nat umur berapa Nat tak ingat. So dikirakan Wan Nat ni macam my second mother. Faham tak? Sebab dia jaga Nat daripada kecil sampailah besar. Macam tu. So nak introduce korang Wan kesayangan saya. Okay, saya nak kenalkan suami saya kepada Wan. Hihi, jom. Saya nervous lah. Ayah nervous? Assalamualaikum. Hihi. Ini Wan saya.
kalau rumah Wan ni kan, dia semua kerepek. Rumah Wan ni dia semua kerepek. Dia tak ada kuih raya. Biskut tak ada. Biskut. Bukan dulu Wan suka ke buat kuih raya? Kuih raya nak. Tahu Wan. Budak ni suka main kat sini. Tapi tengok dapur Wan pula. Ibu suruh kita buat house tour. House tour. Ni dapur Wan. Neat and clean. Korang pernah tengok tak benda ni? Wan buat sendiri je kelapa. Kelapa parut. Itulah Wan buat sendiri je. Dia tak perlu beli kalau dia nak buat kuih ke apa. Ni tempat makan Wan. Ni berpuluh-puluh tahun punya kabinet makanan. So Wan akan every time dah siap makan sat lauk, dia akan masuk kat dalam ni. Ni macam jaring tau guys. Ni daripada kecil sampailah sekarang masih ada benda ni. Jadi ibu duduk sini ni dah 18. Sugar basuh ni betul. Dia dah pecah. Tak faham Wan ni. Korang selalu nak suruh dengar cakap orang Nagoi kan? Ini paling pekat. Cakap Nagoi. Wan cakap Nagoi Wan? Ya, nak tu. Jangan lagi. Ya Wan? Maju. Kecil je Wan kita nak. Awak dah. Comel kan? Dah. Ya, mak dia buat mana? Aku sakit berdua. Tak cukup ibu. Cukup. Satu jug ni boleh habis satu botol ni. Dia dah dapat. So let's go. Ni atas nak tengok. Nak tengok ke? Dia tengok ni atas. Okay, nak tengok atas. So ni rumah kampung guys. Ni tempat Wan sentiasa solat kat sini. So ni rumah kat atas. Nice kan baby? Nice. Kalau buka lampu. Selalu family berkumpul sini lah. Kalau buka lampu. Wow. You dah lama tak rasa rumah kampung kan? Tak dengar dah lama. Ya ke? Di atas sofa ni kan? Ni macam sofa baru je. Comel kan rumah Wan kita. Ni semua radio-radio lama ni. Nampak tak? Radio-radio lama. Jam lama. Kursi pun lama. Okay, kita nak pilih kuih raya. Ni kuih raya apa? Oh, ni macam sedap je. Yang you punya favourite rasa ni. Ada biskut bantal. Ada biskut cracker. Wow, ni nampak sedap. Oh, ni sama dengan Naim dapat. Lepas tu dengan Morocco. Wan memang ni je, kuih raya tak ada. Wan tak nak buat dah. Kita bawa suami kita pergi kat luar. Tengok-tengok survey-survey. Ini pokok rambutan. Ya, ni dulu kita ada buat house tree tau. Kita akan duduk kat atas pokok ni. Lepas tu, serius. Tapi like macam flat je lah. Dia tak adalah macam bangunan sangat. Ini pokok rambutan juga. Tu favourite pokok I. I macam boleh baring dekat batang-batang tu. Dia selalu main-main kat pokok ni. Ada. Yes. Dia ada macam ni. Lepas tu dia ada kat tengah tu. Ni tempat I duduk dulu. Situ. Bersih kan? Halaman Wan. Sebab setiap pagi dia akan sapu. Dia akan kaut-kaut daun-daun kering. Guys, I tak pernah reveal my side of family. So, korang sangat bertuah lah. Tengok video kali ni. I memang reveal semua benda. Okay. Wow, nak jumpa kelapa. Jatuh ke you jumpa? Jumpa kat sini.
Lah, you kena panjat yang tu. Kenapa kena panjat? Ni tempat pembakaran sampah Wan. Meh, I nak bawa you tengok ikan keli besar motor. Jom. Ikan keli besar motor. Ya. Sini, I rasa macam ada nyamuk. Dah lah. Oh, terima kasih baby. Selamatkan I. Ya, jom. Sini, come, I bawa. Come masuk sini. Ni gelap sikit tau korang. Kat sini lah Wan buat rendang. Disebabkan nak tak balik raya pertama. Kalau tak, sini penuh lah dengan periuk-periuk. Dalam tu guys, ada ikan keli besar motor. Cuba pergi makan. Tak nak, I takut. Sumpah besar gila. I mean taklah besar motor. Panjang dia macam motor. Dia boleh keluar begini. Dia pernah. Anak dia kot. Ikan tu, I dengar masa tu kita orang tengah lepak kat sana tau. Kat pokok tu. Lepas tu kita orang dengar bunyi splash. Macam tu. Rupanya ikan tu dah dekat sini tau. Ikan tu. Kita orang menjerit lah apa lagi. Okay guys, sekarang ni kita orang dekat kedai mamak dekat Rembau. Sebabnya Wan hari ni puasa, jadinya dia tak masak untuk ramai-ramai lah. Kita orang pun tak suggest dia untuk masak sebab dia puasa. Kita nak menyusahkan dia. Sekarang kita menyusahkan diri kita untuk makan mamak sebab tak tahu nak makan apa dah. Kita orang kat sini dengan Naim. Saya order, what you order tadi? Mi goreng. Naim order mi goreng, ibu minum je sebab dia dah makan. Senat order nasi goreng ikan masin dengan apa? Oh, daging goreng kunyit. Okay guys, so today is day 3. So we decided to balik KL dah. So guess what? Ibu bungkuskan naik. Tada! Lauk tengah hari tadi. So kita orang kena makan lauk tu. Yummy, yum. Yummy. So Nat pun dah bersiap dah. Pakai hoodie. Lepas tu ada tudung sekali je kita pakai. So sekarang ni malas nak pakai tudung dulu sebab masih di dalam rumah. Jadinya kita check apa yang kita boleh curi bawa balik KL. Tapi kita tak ada asam. Okay guys, kita nak balik dah. Bye! Selamat Raya! Let's go home! So Alhamdulillah kita dah sampai rumah. Aku dah cabut tudung, so I lupa. Kita orang sekarang ni nak bagi anak kita orang makan sebabnya dia macam tak makan. Faham tak? I dukung dia orang macam kurus. So macam susah hati. Disebabkan Stormy sangatlah menjaga rumah Mami and Daddy dia. So Nat nak treat dia orang wet food. Ni wet food. Nat sempatlah, Allah Akbar, sempatlah belikan diorang punya wet food ni before nak balik hari tu. So ni adalah diorang punya reward. Sebabnya jaga rumah elok-elok. Hihi. Tengok ni semua. Diorang ni tahu tau. Kalau kita orang basuh mangkuk ni, diorang tahu ni untuk wet food dia. Okay, Mommy nak mana? Mommy nak pink or Mommy nak blue? Nak pink, okay. Sekejap. Diorang dah tak sabar dah. Diorang dah bau sangat ni nak budak ni. Wait, dia dah berdiri. Okay, another pack. Diorang sangatlah comel kat situ guys. Saya tak sangka lah dia comel sangat. Yeah, kejap sayang. Kejap Stormy. Siap. Oh, dia tahu. Adik go. Adik sini. Good girl. Tak berebut. Flavor semua sama. Dua-dua nak bagi pink supaya tak berebut. Naim cakap ni adalah reward sebab diorang jaga rumah Nat. Ni reward untuk diorang.
you.